Biar jelas, biar terang, putih suara yang gemilang. Isu rakyat jadi bicara, kami di sini mendengar suara. Biar jelas, biar terang, putih suara yang gemilang. Isu rakyat jadi bicara, kami di sini mendengar suara. Biar jelas kami jelaskan, mobil pemuda kompak di depan, membincangkan, menerangkan, bersama kita bangun harapan. Keluh rakyat dari kami, isu semasa disoroti. Berbeza pandang tak mengapa, janji solusi jadi agenda. Biar jelas kami jelaskan, mobil pemuda kompak di depan, membincangkan, menerangkan, bersama kita bangun masa depan terus maju. Biar jelas kami jelaskan, mobil pemuda kompak di depan. Jauh bersama kita bersatu, masa depan terus maju. Biar jelas kami jelaskan, mobil pemuda kompak di depan, membincangkan, menerangkan, bersama kita bangun harapan. Keluh rakyat nadi kami, isu semasa disoroti. Berbeza pandang tak mengapa, janji solusi jadi agenda. Biar jelas kami jelaskan, mobil pemuda kompak di depan, membincangkan, menerangkan, bersama kita bangun harapan. Biar jelas kami jelaskan, mobil pemuda kompak di depan. Jom bersama kita bersatu, masa depan terus maju. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam sesi Pod Live Biar Jelas. Bersama saya Ikhman Ibrahim menjadi host kepada anda pada malam ni untuk podcast bertajukkan ayat bahasa Melayu dia. Kita nak cerita tentang Madani, kerajaan yang meludah ke langit. Banyak isu-isu yang kita lihat sekarang ni. Apa yang mereka kata dulu, sekarang ni mereka telah makan balik apa yang mereka kata. So, kita nak kupas. Kalau kita nak kupas, kita nak kupas isu ini, kita nak bahas isu ini betul ke tak betul. Kita nak orang kata apa, nak membahaskanlah, nak membincangkanlah apa benda salah laku ke betul ke meludah ke langit. Kita bawa panel yang saya rasa sangat-sangat tepat, sangat-sangat bersesuaian dengan tajuk ini. Kita tengok kejap lagi macam mana cara dia, penyampaian dia, apa yang kita lihat, dia punya idea-idea dia, apa yang nak cakap tentang kerajaan Madani terkini daripada pelbagai isu semasa. Jadi kita dengar sendirilah. Tanpa buang masa, saya nak kenalkan anda yang saya rasa tak perlu kenalkan, Papa Berry ataupun Faiz Ismail, ataupun dengan panggilan influencernya Papa Berry kan, yang bersama dengan. Terima kasih Papa Berry sanggup hadir sesi podcast kita pada malam ini untuk kita bersembang santai lah sebenarnya. Membincangkan apa yang telah berlaku pada negara kita sekarang ni. Baik, kita pergi kepada tajuk kita, Madani, kerajaan meludah ke langit. Sebagai pembuka bicaranya, mungkin Papa Berry boleh sound sikit. Bukan sound lah, maknanya kita sampaikan kepada mereka yang mungkin dulu bersama-sama Anwar Ibrahim marah kerajaan mungkin Najib Razak, kerajaan yang sebelum-sebelum ni buat ni buat itu, tiba-tiba dia orang sendiri hari ni bila buat
Okey. Silakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum tu suara boleh komplain boleh komplain dah boleh komen dah. Okey. Suara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Salam sejahtera kepada semua yang menonton, especially bangsa Wallaberry yang menonton kita punya live pada malam ni. Okey, yang pertamanya ada dia tanya dekat ruangan chat, tanya ini podcast ke apa? Okey, ini sebenarnya podcast anjuran Dewan Pemuda PAS Gombak. Bukan podcast saya, podcast PAS Gombak. Tapi macam biasalah, walaupun podcast PAS Gombak, kadang-kadang kita tumpang sekaki je pun. Betul. Kan, kita tumpang sekaki je. Kita pun ala-ala boleh live, kita live lah. Kan, even kalau macam saya podcast dengan Kak Syamah dengan Ustaz Zubir pun contohnya kan. Pun saya nak live juga. Cumanya setup diorang agak lain sikit. Jadi macam agak sukar untuk capture ketiga-tiga panelis. Ya, betul. Dalam satu video. So kita macam ni ada ruang untuk dua orang ni kita boleh lah nak cuba sampai kepada anda. Dan kenapa saya buat live juga pada malam ini, sebab saya kira yelah kadang-kadang kita dah buat banyak video kan. Jadi sekali-sekala kita nak live juga. Tapi live ni bahaya. Ya, betul. Sebab kalau terlepas cakap kita tak edit. Itu kisahnya. Tapi tak apa, tak masalah. Baik. So, soalan Iqman sebenarnya, soalan yang Iqman tanya ni lebih kepada soalan yang last kalau ikutkan. Tapi tak apa, sebab Iqman memang dia tahu, yang saya tahu dia memang dia nak saya kalau boleh nak menjemput wala cukai itu datang. Kita faham. Okey. Dia macam ni lah. Sebelum itu, just nak tahulah, Iqman usia dah berapa? 40 tahun kan? Ya. Okey. Maknanya pada ketika era reformasi, Iqman mungkin dalam masa tu masih form 3. Ya, betul. 98 semua form 4, form 5 macam tu. Form 5 lah. Masih 98. Okey, macam tu lah. Okey. Ya. Saya masa era reformasi. Okey. Nak jawab soalan Iqman ni, saya kena pergi ke dulu. Okey, sebab kita kena tahu kronologi cerita dia. Kita kena faham kerangka dia apa. Sebab saya tahu kebanyakan penyokong Madani sekarang ini, mereka kebanyakan budak-budak. Mereka yang biasanya yang dah veteran, mereka yang dah berusia, kebanyakannya either dah meninggalkan dunia ataupun meninggalkan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kan. Betul. Jadi pada tahun 1998, masa tu reformasi mula-mula tercetus. Okey, kenapa reformasi tercetus? Adakah kerana Anwar ini disingkirkan oleh Mahathir kerana cuba untuk melakukan sesuatu betul? Tidak. Anwar Ibrahim disingkirkan, kalau ikutkan faktanya, ialah kerana beliau telah melakukan salah laku. Ada dua salah laku pada ketika itu, iaitu salah laku berkaitan dengan benda yang saya kira tak boleh kita sebutkan lah kan, kerana benda itu bukan nak bincangkan kat sini, iaitu berkenaan dengan yang luar tabi'i. Satu lagi berkenaan dengan salah guna kuasa. Okey, so sekadar untuk rekod, Anwar Ibrahim juga didapati bersalah atas kedua-dua kaun lah pada ketika itu. Okey. Tetapi pada ketika itu juga Anwar cuba untuk membawa satu wadah reformasi. Konon-kononnya beliau disingkirkan kerana beliau mahu melakukan perubahan kepada kerajaan selama ini dengan isu nepotisme, kronisme and what not lah. Kan? Dan amalan-amalan tata kelola yang ke laut dan macam-macam lagi. Jadi secara asasnya itulah mantra yang telah dikeluarkan oleh Anwar, yang kemudian telah disambut pada ketika itu oleh orang-orang dia. Dan anda boleh lihat pada zaman itu Anwar tak ada platform berucap. Jadi pada ketika itu almarhum Tuan Guru Fadil Noor telah antara lain telah mewujudkan gerak. Okey. Gerak ini telah menyediakan satu platform untuk Anwar Ibrahim dan juga keluarganya untuk berucap, untuk menyuarakan penentangan terhadap Mahathir, konon-konon penentangan terhadap tata kelola Mahathir yang dikira mementingkan kroni, mementingkan anak dan sebagainya lah. Okey. So nak pendekkan cerita dia, itulah mantra yang dibawa oleh Anwar selama 25 tahun sebelum beliau menjadi Perdana Menteri pada tahun 2022. Iaitulah untuk menghilangkan amalan-amalan yang biasa, korupsi, sakau rasuah yang disebut sampai sekarang. Dan kemudian nepotisme, kronisme dan sebagainya. Actually kita pergi ke kes yang terkini, tapi saya nak bawa anda ke awal-awal dulu. Pada tahun 2023 sebagai contohnya kan, ketika mula-mula beliau menjadi Perdana Menteri. Apa yang berlaku? Dalam senyap beliau telah melantik Nurul Izzah sebagai penasihat beliau. Ya, betul. Kan? Tetapi selepas Nurul Izzah mengantuikan sendiri yang beliau telah dilantik sebagai penasihat Anwar, dan lepas tu kita bising. Walaupun lepas tu dia cover lah, oh saya sebenarnya tak ada gaji sebagainya, gedebuk kan. But the thing is, anda kata kalau kau tak buka mulut, tiba-tiba kau terlepas cakap macam tu, orang takkan tahu. Ya, betul. So kenapa kau lantik saya senyap? So bila kita bising, dia pun letak jawatan. Tetapi saya difahamkan dia dilantik balik lah
ke jawatan penasihat yang lain. Okey. And then kemudian apa lagi? Berkenaan dengan lawatan Anwar ke luar negara. Kita tahu yang selama ini geng-geng Pakatan Harapan cukup marah bila Najib pergi luar negara, anak Najib ikut sekali. Contohnya kan. Isteri dia ikut sekali. Isteri ikut sekali. Isteri tu mungkinlah sebab of course isteri Perdana Menteri biasanya akan menemani Perdana Menteri. Okey, macam dulu pun Tun Siti Asma pun kerap menemani Tun Dr. Mahathir. Betul lah kita faham. Tetapi kita tak pernah nampak pun Mokhzani ikut Mahathir pergi luar negara. Kita tak pernah nampak pun Mirzan ikut atau Mukhris ikut. Tak ada. Najib, dia pernah bawa Ashman. Okey, dia pernah bawa Ashman kan. Dan Anwar, for all his criticism towards Najib berkenaan dengan bawa Ashman pergi luar negara sebagainya, sampai dijadikan sebagai bahan oleh geng Pakatan Harapan, sebelumnya Pakatan Rakyat pada ketika itu, dia pula bawa Ihsan. Kan, dia bawa Ihsan Anwar yang of course tidak ada jawatan kerajaan. What for? And then lepas bila kita bising, orang kata, oh memanglah Anwar perlukan seseorang yang boleh menjaga keperluan dia. Dan kenapa masa dulu Najib bawa Ashman, kau tak cakap macam tu? Kan? Itu lagi berkenaan dengan pelantikan orang-orang yang pelik. Nepotisme lah. Okey, pelantikan, bukan nepotisme lagi, pelantikan orang yang pelik. Sebagai contohnya, dulu pada ketika zaman Najib kan, Anwar selalu kata, okey, kenapa melantik orang bermasalah? Contohnya dulu, Isa Semat pernah dilantik sebagai pengurusi Felda. Sedangkan Isa Semat pada ketika itu, dia telah pun selesai menjalani hukuman. Ingat tak? Ya. Alright. Pun dibising, dia jadikan sebagai satu bahan. Dia kata, kenapa nak lantik seorang yang ada masalah penyelewengan sebagai pengurusi Felda sebagainya. Habislah, Felda bakal dijual sebagai bla bla bla. Kan? Dan kena kritikan itulah FGV berudung. Disebabkan dia lah kritikan. Disebabkan kritikan, bukan dia pun. Dan salahkan dia satu patut salah juga. Kita pun terlibat. Ini cakap terus terang, PAS pun dulu terlibat juga macam ni kan. Sebab yelah, kita bersama dengan Anwar dalam Pakatan Rakyat. Ya, kita percayalah dia. Dan kita percaya dan kita merasakan bahawa okay fine, ini isu rakyat. Dan kita rasa okay fine, betul isu penyelewengan ini kita kena suarakan juga. Cumanya satu bagus yang PAS pada ketika itu, mereka tak bawa isu. Mereka cuma amplify. Itu pun tak begitu amplify sangat kan. Dah macam mana? Sekadar. PAS ni dulu memang, dari dulu pun memang jenis minta maaf cakap lah, ni dia muda PAS punya podcast ni, tapi PAS memang dari dulu sedikit slow buat isu. Betul. Memang slow gila, macam sebuah babi pun juga. Kan. So pada ketika itu Anwar bising kenapa lantik Isa Samad. Kan, kita bising kenapa lantik orang macam tu. Kita bising kenapa buat lantikan politik. Apa jadi pada pentadbiran madani? Sebagai contoh, V. Selvakumar yang didapat, yang kementeriannya ada masalah penyelewengan rasuah sampai dekat 1 juta. Kan, tengok-tengok V. Selvakumar digugurkan di menteri, lantik sebagai pengerusi 1 JLC. Ya Allah. Kan, sama je. dan kemudian bekas pembantu kepada Wak Azizah dilantik sebagai juga pengerusi 1 JLC. Dan kemudian apa lagi yang paling popular, Zaid Amidi masih lagi prima facie perbicaraan dalam fasa bela diri. Kalau perbicaraan baru nak start pun kita kata kau tak payah lantik dia lah. Sebagai contoh, Iqman sebagai seorang pejabat awam. Okay, ada kes. Iqman ada kes. Bukan ada kes pun, baru nak dituduh. Baru dituduh. Okay. Confirm lah Iqman akan diminta untuk letak jawatan ataupun kawan-kawan tak lantik. Sebab apa? Okay, you kes. Sekarang ada kes. You kena clearkan diri dulu. Kan? Sebab kalau I lantik you, integriti jabatan awam kita jejas. Ini kena lantik orang nombor 2 dalam kerajaan. Dan dia pun ada isu yang masih belum selesai. Kita dah cover awal-awal. Masa mula-mula Anwar umumkan yang timbalan Perdana Menteri ialah Ahmad Zaid Amidi. Kita kata dah pasti akan berlaku konflik of interest. Akan ada spoil kat di sana di sini. Akan berlaku konflik of interest. Bila berlaku konflik of interest ini, tuan-tuan dan puan, apa yang terjadi ialah kita memang tahulah yang benda ini akan mengakibatkan mungkin siasatan atau perbicaraan Zahid ini akan terberhenti tengah jalan. Dan memang betul pun dia berhenti tengah jalan. Dan banyak lagi lah termasalah isu-isu kononnya masa dulu. Okey, pakatan kerajaan BN buat, kita marah. Dan sekarang ni pakatan Madani buat, kita tak marah. Kan, kita boleh diamkan. Banyaklah seperti yang terkini sebagai contoh yang melibatkan Syamsul Iskandar Mat Akin, setiausaha politik. Benda ni benda lama sebenarnya. Tahun lepas lagi dah. Tahun lepas dah. Tahun 2024. Saya adalah antara yang bukan mendedah lah. Saya antara yang ulas benda ni. Kan? Pernah masuk video saya pun. Tapi masa tu kita ada isu lain yang besar. So isu ini tertenggelam sikit. Dan kemudian bila Ustaz Farid Syahri bawa balik dekat parlimen, benda ni letup balik. Kan? Jadi itu pun sama juga. Dulu kita menentang amalan
kabel. Kabel. Anwar menentang amalan untuk memberikan sokongan kepada pihak-pihak tertentu, menggunakan kepala sebagai siti politik dan sebagainya. Sekarang ini benda macam tu juga. Yang ni saya akan ulas lagi. Ini just nak buka ni sikit-sikit. And then kemudian berkenaan dengan rasuah yang melibatkan Adnan Sabah. Yang ada video yang telah dikeluarkan oleh Albert Tay tu. Dulu masa beliau berceramah, beliau kata PAS dapat duit 90 juta. Kertas fotoset hitam pun jadi sebarang. Oh nampak ni PAS dapat 90 juta. Kan ada ceramah dia kan? Anwar Ibrahim ceramah. Ada ceramah kan? Kertas fotoset hitam legam. Lagi gelap dengan TV tu. Hitam gila. Tapi masa Adnan Sabah ini, video yang disahkan tulen, clear cut, nampak muka, dengar suara everything dan setiap perkataan perkata perlu didengar. Anwar kata apa? Oh, video itu masih lagi tidak tidak boleh jadikan sebagai satu-satu bukti. Nampak? Ada je nak guna. So itulah dia. Nak cerita berkenaan dengan diorang punya hipokrit ni panjang. Tapi cukuplah itu sebagai permulaan sebab saya tahu Iqman akan kembangkan di situ. Ya, betul. Kita bukan kembang saja, kita akan pergi by issue. Okey, isu-isu yang memang saya nak tanya yang paling latest ni adalah isu kabel tadi. Papa Berry dah cerita sedikit. Cumanya bila dapat respon daripada Perdana Menteri, dia kata saya sudah memberi teguran keras kepada staff-staff dia lah yang cuba melobi ataupun cuba mengangkat 6 kontraktor ni untuk dijadikan projek di hospital tu. So mungkin kita nak dengar komen daripada Papa Berry. Kenapa ini boleh berlaku? Anwar Ibrahim hanya mengeluarkan arahan amaran keras sahaja. Okey. Sebelum nak cerita pasal tu, ada satu komen dekat live ini yang dikeluarkan oleh Moh Nor ni. Aku rasa ini mungkin saya terlalu pusing, tak tahulah kan. Inilah masalah geng-geng Madani ini. Dia punya perangai lah whataboutism. Dia buat macam tu. Sekarang ni dia kena komen lah, dia kata zaman Mahathir berapa ramai yang masuk ke Kementerian tanpa bicara. Itulah antara perkara yang kau lawan sekian lama. Ya, betul. Engkau lawan benda tu sekian lama. Engkau lawan ISA. Kau lawan SOSMA. Engkau sebelum pun kata juga nak masukkan Akta Hasutan. Semua itu kau sebut. So sekarang ini kenapa kau masih mengekalkan beberapa item daripada benda yang kau nak masukkan tu? Even yang masuk ke ISA bukan yang kau tahu. Bukannya Anwar, bukan Madani. Betul. Yang masuk ke ISA lah Najib. Ya. Digantikan dengan SOSMA. Ya. Nampak? Anwar janji nak masukkan Akta Hasutan. Mana pergi? Usahakan nak masuk. Sampai sekarang Akta Hasutan itu digunakan dengan berleluasa. Sampai kita pun tak tahu dia punya garis panduan untuk Akta Hasutan tu benda. Salah cakap sikit Akta Hasutan. Macam baru-baru ini, seorang TikToker, Iskandar bersuara. Ya, betul-betul. Dia punya video ialah dia kata Anwar Ibrahim penipu. Ya. Which is benda tu biasalah politik. Ya. Tapi dia ditahan dan polis nak siasat dia bawa Akta Hasutan. Minta maaf lah, apa gilanya? Kan? Apa yang dia hasut? Dia tak ada ke menyemai kehasutan. Kita kena bangkit untuk menjahanamkan kerajaan. Kita kena bangkit untuk bakar bangunan si Belanda. Tu dia cerita lah. Ataupun dia sebut pasal 3R ke? Ni tak. Dia just kata Anwar Ibrahim penipu. Okey, ayat dia yang saya ingat dalam video tu, dia cerita pasal Rangsi. Okey, Rangsi Kitiasap. Dia kata, kau janganlah terkejut bila kau kata bila Anwar tu penipu. Kita dah tahu lama dah Anwar penipu. Itu je ayat dia pun. Tengok-tengok nak kena siasat buat Akta Hasutan. Dah apa kena? So sebelum engkau nak tanya aku pasal Mahathir, kan, berapa ramai Mahathir telah masukkan orang tanpa bicara. Satu je, engkau juga yang dulu bantah benda-benda macam tu. Tak, terutamanya Akta Hasutan, engkau juga yang nak kata dah janji nak masukkan sebagainya. Kenapa sekarang kau nak gunakan juga? Kenapa sama sekarang engkau nak gunakan SOSMA? Sedangkan dulu itu semua kau kata akta drakonian. Jangan kencing aku. Aku ada di situ. Aku adalah antara orang yang bersama-sama dengan Anwar memperjuangkan benda-benda macam ni supaya dimasukkan. Kau ingat, kau nampaknya aku macam muda sikit. Kau tahu tak benda tu? Alright, nak jawab soalan Iqman. Ya, silakan. Saya suka nak petik kata-kata Rafizi. Sekarang ini, sekurang-kurangnya Anwar, dia tak boleh bagi teguran keras. Sebab apa yang dibuat oleh Sam ni, sebenarnya Syamsul Iskandar ni, melanggar tata kelola dan boleh kita katakan sedikit menyalahgunakan kuasa. Okey.
Saya tertarik tau sebab ada seorang wala cukai. Saya rasa geng damai lah ni, geng Anwar. Namanya Norman Daud. Dia berhujah. Dia tulis kat Facebook dia. So saya tulis nama, tak salah. Kalau dia kata saya tipu, ada kat Facebook dia pun. Unless aku dia padam kan. Aku siap komen kat Facebook dia. Okey. Dia kata, sekarang ini dia hormatkan Rafizi, tetapi Rafizi tersilap. Dalam perkeliling atau garis panduan penjawab awam berkenaan perkara ini, perkara 12. Dia kata boleh je anda kata kalau macam seorang pegawai awam itu membuat remark, saya sokong, sila uruskan, saya mencadangkan, saya menyokong pencalonan dan sebagainya. So bila kita kata kita sokong, that is not an issue, kata Norman, berdasarkan pada perkeliling itu. Tetapi jangan sampai ianya kelihatan macam hendak berikan tekanan kepada pegawai awam yang lain untuk menyerahkan projek atau itu dan sebagainya lah. Okey. With all due respect ke Norman, dia tersasar dekat situ. Sebab sekarang apa yang dibuat oleh Sam, oleh Syamsul Iskandar, ialah beliau telah menjadikan diri beliau sebagai kabel. Okey, sebagai contoh producer kita siapa? Ustaz Imran. Okey. Ustaz Imran, dia buka tender. Ustaz Imran buka tender. Okey. Sekarang saya ialah setiausaha politik kepada Perdana Menteri. Ustaz Imran ni kementerian. Kalau dia buka tender Ustaz Imran, Ikhman nak masuk tender, you should go to me or you should go to him? Dia. Sebab dia buka tender. Saya setiausaha politik PM saja, tak ada kena-mengena tender tu. Pun. Tapi Ikhman datang cari saya. Bos, I nak masuk tender KKM ni, you kasih sokongan sikit. Tidakkah itu menggunakan kroni? Tidakkah itu merupakan satu tindakan memberikan tekanan pada KKM untuk terima you sebagai dia punya tender? Sebab I setiausaha politik PM kot. I punya kepala surat tu besar. Kuasa I tinggi. SU politik, SU kanan kepada Perdana Menteri. Come on lah bang. Setiausaha kepada Perdana Menteri kot. Takkan tak boleh adjust itu aja. Memang dia tak sebut. Kita tak kata Syamsul Iskandar sebut. Dia tak tulis surat tu, I ni setiausaha politik, you kena consider. Tak ada. Dia cuma kata, okay fine, saya letakkan nama-nama syarikat-syarikat ini untuk pertimbangan KKM. So KKM tengok, SU politik punya orang lah. Dia yang bagi nama. Ada impak. Ada impact. Kalau cakap tak ada impact tu bohong lah. Lain lah kalau Papa Berry sokong memang tak laku. Tak laku. Aku siapa? Kan? Ini SU politik. So kata Rafizi, sekurang-kurangnya kena siasat kalau ada unsur rasuah. Sebab apa? Sebab okey, Syamsul dia memberikan endorsement by name. Ada 6 syarikat. So Rafizi kata siasatlah kod-kod kalau syarikat itu ada bagi something kat Syamsul, so that Syamsul boleh recommend nama mereka ini pergi ke KKM. Nampak? Syamsul tak ada kena mengena tender ni. Dia orang, dia SU politik. Kan? Contoh macam Ikhman, okey, I nak recommend, contoh senario Ikhman nak saya recommend nama Ikhman pergi ke Ustaz Imran. Takkan saya minta Ikhman hulur sikit. Mesti hulur, kau nak boleh lah aku, tapi ejak sikit kan. Aku tolong kau tolong aku lah. Kan? Itu biasa, bukan nak kata amalan tu betul, tak. Itu biasa berlaku. Betul, memang dalam dunia kontraktor memang macam tu. Memang macam tu. Siapa yang pernah main kontraktor tak kira kelas apa pun, dulu A sampai F kan, G kan. Mesti bawah meja punya. Under table tu tak lagi lah. Cuma antara bila kita report tu lekat tak lekat je. Lekat tak lekat je. Tu kisah dia kan. So bila Rafizi cakap macam tu, saya sokong lah. Memang betul kalau dia siasat. Apa yang dia cakap betul. Kan? Maknanya apa yang sebut kalau ornaman tu tak tepat. Memanglah betul. Sokongan tu mungkin tak ada masalah. Tapi sekarang Syamsul Iskandar telah menjadikan diri dia sebagai kabel. So Anwar kena buat lebih dari sekadar tegur. Tetapi apa jawapan Anwar ketika ditanyakan oleh kawan? Dia kata cuba jawab. Dia dalam tu tak tahu, dia cakap memang geram lah. Dia tengok, dia kata saya dah bagi teguran keras dan benda ni biasa-biasa, tak ada masalah nak cadang apa semua ni. Dia cakap macam tu. Okey, saya boleh quote lah. Dia ada 2. Satu video Anwar sekerat je, satu lagi laporan Malaysia Kini. Kalau video Anwar sekerat tu ada dalam Malaysia Kini, sikit, dan orang kata nombor 1nya surat arahan itu kabur. Kabur. Kabur tu bukan tak nampak. Kabur tu maknanya tidak ada sebarang arahan diberikan kepada KKM untuk okay fine, you kena terima 6 orang ni. Sebab tu Anwar kata
you need to look at the gravity of the offence. Okey, kena tengok juga dia punya berat atau tidak kesalahan itu. Dan Anwar kata lagi, ada tak KKM bagi mana-mana kontrak kepada syarikat-syarikat yang nyatakan tu. So kalau benda tu saya kira kalau tak ada, dan benda itu tak perlu untuk diperbesarkan. Kan Anwar selepas itu dia cakap dalam satu sidang media dalam plane, dalam pesawat tu, dia kata jangan fokus isu rasuah kecil-kecil, fokus yang besar-besar. Itu yang kelakarnya. Rasuah tetap rasuah tak Anwar. Besar kecil pun. RM10 pun rasuah. Ingat tak iklan kartun dulu? Walaupun sikit, rasuah lah namanya. Ingat tak? Ingat. Kan kartun kan? So sekarang ini, apa yang Anwar cuba beritahu ialah nombor satunya, Sam, I tak setuju you buat, tapi I don't think dia buat salah. Padahal benda tu tak boleh. Ya, memang tak boleh. Dari segi tata kelola tak jadi. Dan bila tata kelola tak jadi, dan Anwar bukan sekadar kena tegur. Anwar kena, okay fine, kita mungkin tak minta Anwar pecat Sam. Ada orang minta pecat teruskan. Saya tak ada sampai ke tahap itu. Sebab kalau nak pecat, kena ada kekuatan nak pecat. Kenapa? Tapi sekurang-kurangnya, bab kata Rafizi, Anwar buat report dekat SPRM. Siasat, ada ke unsur rasuah dekat situ? Walaupun kadang-kadang, yelah, kita pun minta maaf cakap lah, with all due respect to SPRM, kadang-kadang boleh bajet dah result dia. Kan? Tapi sekurang-kurangnya ada effort lah. Betul. Kan? Tetapi kita tak boleh nak expect lebih-lebih sebab Anwar inilah orang yang telah didakwa oleh Bloomberg agar di mana Anwar dikatakan oleh Bloomberg mengarahkan SPRM jangan siasat individu tertentu. Kan? Sampai sekarang Anwar tak nafi, dan baru-baru ini pun kes itu NFA. Kan? Dimaklumkan betul. Ada sebarang tindakan lanjut. Maknanya Bloomberg tak salah lah kalau ikutkan. Jadi kalau itulah keadaannya, dan susah lah nak cakap sebenarnya. Baik. Betul. Kita panjang lebar lah. Kalau untuk tajuk ni, saya rasa penjelasan tu di live Papa Berry pun kita lihat yalah, ramai juga yang tak ramai lah yang orang kata apa, anak-anak Papa ni tak ada lah. Kan. Yang seterusnya Papa Berry yang mungkin saya nak tanya adalah pilihan raya Sabah. Mungkin kalau saya sebut salah seorang tokoh daripada UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah, Kinabatangan. Kebinatangan. Kinabatangan tu orang yang baik-baik. Tapi kalau yang ngarut tu kebinatangan. So kita nak tanya, sebab dia punya kempen tu macam dia baru first time nak pegang Sabah tau. Dia cakap kononnya kita buat balik Sabah lah apa benda. Sebelum ni sejak merdeka 60 tahun lepas, apa kau buat? Mungkin ini antara perkara yang meludah ke langit juga, yang kita kata dulu macam dia cakap kau cakap kat siapa? Kau cakap kat orang lain ke kau cakap diri kau sendiri? Dia macam tu. Okey. Yang ini sebenarnya saya suka topik ni sebab benda ni memang berkait dengan rakan-rakan kita Sabah lah. Okey, sebelum tu disclaimer kepada sahabat-sahabat Sabah, kalaulah ada kata-kata saya yang macam merendahkan anda, percayalah saya bukan berniat hendak merendahkan anda. Saya tak tahu siapa saya cakap lepas ni, takut ada orang terasa. Kan? Betul. So kita beritahu awal, kita ada niat, kita cuba nak ceritakan tentang Sabah itu sendiri. Okey. Betul. Lagipun aku dulu hampir-hampir kawan dengan Sabah, so okey lah tu. Hampir-hampir lah. Dulu awet orang Sabah macam comel gila. Okey, cerita lain dah. Alright. So sekarang macam ni tau. Sabah ini memang dari dulu dipegang oleh parti tempatan. Okey, dari dulu. Okey. USNO mula-mula kan. And then kemudian bila USNO makin lemah, PBS naik. Dia staff paling kitingan. Kan. Masa tu bila PBS naik, Sabah menjadi negeri pembangkang pada ketika itu. Sampailah PBS makin lemah dan kebanyakan pemimpinnya termasuk Jeffrey Kitingan telah melompat masuk ke parti yang bersama dengan BN. Maka PBS pun run up. Kerajaan negeri bertukar kepada Barisan Nasional Sabah. Masa itu tahun bila tu? Tahun 94, 95 macam tu lebih kurang. Sekolah lagi. Okey. Dan masa tu Musa Aman jadi antara dia. Masa tu rotate. Ada 3 orang KM rotate. Sampailah satu tahap bila sampai Musa Aman. Kenapa kena rotate? Sebab masa tu setiap macam peralihan kuasa. Sebab sekarang ini of course BN nak something. UPKO nak something. USNO nak something. Semua nak something. Kan? Sebab masing-masing ada agenda. Masing-masing pengguna kuat Sabah. Okay? So dia rotate. Saya lupa antara rotation tu siapa. Tapi yang saya ingat of course Musa Ahmad ada. Saya lupa lagi siapa kan.
Tun Datuk Muzaffar pun masa tu merupakan antara pimpinan BN Sabah kat tentu. Right. So bila sampai ke Tun Musliman, dah tak ada rotation, kekallah Musliman jadi ketua menteri sampailah bertukar tangan. Okey. Betul lah cakap Iqman, kempen BN bukan cerita Bung Muhtaradin saja. Akmal Saleh pun. Dia pergi Sabah, dia kata kita nak membangunkan kembali Sabah, nak menyelamatkan Sabah dan sebagainya. So soalan kita kepada geng-geng UMNO ni kan, geng-geng UMNO Sabah ni, betul lah soalan Iqman, masalah dulu siapa yang lead? Siapa yang pegang Sabah? PAS ke? Perikatan Nasional ke? Kan? Even DAP ke dia pegang Sabah dulu? Tak. Yang pegang Sabah, tolak tepi PBS ialah BN Sabah. BN Sabah ini ada kena-mengena juga dengan Semenanjung. Sebab nama BN Sabah, dia lain macam Sarawak. Sarawak tak ada BN. Ada, tapi kerajaan Sabah Sarawak ialah GPS. Kan? Even masa dulu pun, walaupun parti-parti Sarawak ini bergabung dengan BN, kan, diorang memang tak bagi UMNO masuk Sarawak. Tapi Sabah ada UMNO. Macam Bung, UMNO Sabah. Kan? Okay. So, sekejap politik dia lain-lain ni. Okay, so sekarang ni, apa yang berlaku, sekian lama, BN memang pegang Sabah. So kalau kau kata nak selamatkan Sabah tu, selamatkan siapa? Kalau kau nak repair Sabah, repair siapa yang buat kerosakan? Dia umpama macam UMNO Terengganu kata kita nak perbaiki kerosakan. Dulu kau buat kerosakan. Datang Syamsuri, perbaiki kerosakan, kau marah dia pula. Kau kata kita nak selamatkan Terengganu daripada kerosakan-kerosakan. Engkau yang buat kerosakan dulu. Engkau yang banyak buat projek Gajah Putih. Contohnya kan ni cerita Terengganu Contohnya macam apa nama Duyung Marina sangkut. And then apa tu Paya Bunga sangkut. And then Drawbridge sangkut. And then kemudian Taman Ilmu. And then Studium Sultan Auto Stadium Sultan Mizan. Banyak benda kau bancur. Datang Syamsuri kena repair satu-satu. 5 years, first 5 years dia kena selesaikan masalah itu saja. Okay. Alright, Papa Beri, sepatutlah kita nak parti Sabah for Sabahan. Kita nak parti Sabah juga. Pun sama juga. Selama ini yang pegang Sabah, orang Semenanjung ke orang Sabah? Yang mana? Yang selama ini yang pegang Sabah? Orang Sabah. Oh, Sabah. Ada ke pernah contohnya PAS, Parti Semenanjung dan orang Semenanjung pegang Sabah? KL? Tak pernah. Kan? Even yang baru ini pun, kerajaan yang Madani ni, siapa yang pegang Sabah? JRS. Siapa dia punya ketua je? Haji G. Haji G tu orang Kelantan ke? Tak, Haji G orang Sabah. Tetapi siapa yang terlibat dan terpalit dalam skandal rasuah Albert T tu? Semua orang Sabah. Kan? Jadi satu isu dia sekarang ini, geng-geng yang nak mengekalkan kuasa ini, dia macam nak melalihkan kesalahan tu ke Semenanjung, ke Malaya. Parti Malaya yang merosakkan kita. In a way, ya, saya akui kerajaan pusat punya polisi menyebabkan Sabah itu mundur. Tetapi antara punca utama Sabah itu mundur juga ialah kerana korupsi. Tak boleh nafikan benda tu. Kan? Corruption. Sebagai contoh, kita bagi contoh. Persekutuan tetap bagi penuntung kat Sabah 6 miliar. Contoh Anwar kata dia bagi 7 bilion. Okay, for the sake of that lah. Anwar bagi 70 bilion. Mana bagi 70 bilion tu? Itu soalan dia. Siapa yang ambil tu? Kita tak nak cakap lah kan, tapi 70 bilion tu ada tak pergi ke daerah Sabah? Ada tak pergi ke jalan dekat Kinabatangan? Jalan Kinabatangan saya difahamkan teruk. Hailak pun mesti cabut tayar. Kan? Jadi sekarang ini kalau orang Sabah sentiasa dimainkan sentimen, oh kita yang tolak Parti Melaya. Dan baru-baru ini pula sentimen konon-kononnya, oh tolak PAS kenapa Abdul Kedah Kuang Hajar. Cakap rakyat Sabah ni boleh sugar gardenia je. Kan? Walaupun kenyataan oleh Adu Kuala Ketil itu sebenarnya basically saya cakap terus tak perlu sebut pun. Tak payah macam tu pun, tak payah. Walaupun benda tu mungkin hakikat ke tak hakikat ke, jangan sebut. Kan? Kena belajar jaga mulut daripada jangan sebut macam tu. Sebab benda tu akan dimain-mainkan. Tapi isu terbesar Sabah bukan roti gardenia. Isu terbesar Sabah ialah corruption. Lebih besar. Dia ada isu lagi besar, corruption. Berkenaan dengan janji yang tidak ditunaikan. Berkenaan dengan hilangnya kemewahan dari Sabah. Sabah ni kaya tau Iman. Kalau betul kan Sabahnya hasil bumi, dia patutnya akan jadi lagi kaya berbanding Semenanjung pun. Bukan nak cerita kaya dengan Selangor ke, kaya dengan Selangor campur Pahang ke, tak. Sabah punya hasil bumi termasuk petroleum dia patut lebih kaya berbanding Semenanjung pun. Cuma masalahnya, of course kerajaan pusat punya hal, yang ini of course Terengganu pun kena sekali. Sebab anda kata kalau kerajaan pusat dia dulu sampai sekarang betul-betul ikhlas dalam bab royalty petroleum, kaya dah negeri-negeri minyak. Ya, betul. Kelantan, Terengganu, Sarawak, Sabah. Kan?
And of course M63 pun at least kita nampak lah Anwar cuba nak cakap dia buat M63, tapi tu pun banyak sorang hebat lah. Banyak gaduh dalih dia kan. Tapi yang paling utama sekali, isu terbesar ialah corruption oleh pimpinan kerajaan Negeri Sabah itu sendiri. Dan macam saya katakan tadi, siapa yang jadi pimpinan kerajaan Negeri Sabah sama ni? Orang PAS ke? Orang Semenanjung ke? Ikhman ke? Kan? Ikhman dia kahwin dengan orang Kemboja, bukan dengan Filipina. Okey, baik. Itulah kita tentang Sabah, sebenarnya banyak kita nak borak, kita nak ulas, dan banyak perkara yang kita lihat sangat macam tak kena lah. Dan kita nak minta pengundi-pengundi kat Sabah tu supaya lebih tahulah siapa nak dipilih, ataupun beri peluang lah kepada Perikatan Nasional untuk memberi ruang dan peluang bagaimana melihat untuk Perikatan Nasional memerintah Sabah. Mungkin boleh ulas sikit isu warisan, parti warisan Papa Berry, yang mana kita nampak video ada hulu-hulu sikit tu. Itu yang Adun Kolektif tersebut, antara lain kan. Sebab itulah kita, ada orang Sabah cakap saya, sebenarnya apa yang Adun Kolektif sebut tu sebenarnya benda tu jadi. Cumanya ialah benda-benda macam tu sensitif. Cumanya benda ni tidaklah unik pada Sabah saja. Di mana-mana pun hulu-hulu tu mengalami berlaku. Kan, kita bukan tak tahu, macam Kelantan dulu kan. Almarhum Tuan Guni Aziz pernah kata, orang bagi kain kita pakai, orang bagi beras kita masak, tapi undi tetap undi bulan, contoh kan. Tapi bila benda tu dilakukan secara terang-terangan, nampak sangatlah yang pihak-pihak pemimpin tertentu ini beranggapan rakyat ini mudah untuk dijual beli. Saya tak nak ulas panjang pasal tu lah kan, sebab saya rasa SPR dia tak buta. SPR patut kau tengok lah, takkan tunggang mengadu. Betul. Benda ni kadang-kadang SPR ke mana-mana ni dia tunggang mengadu. Oh, kau tak ngadu tak apalah, kita tak siasat. Bodoh kau, benda depan mata kau check lah kan. Betul. Benda bukan tak ada depan mata kau check kan. Kau mesti ada pegang menyiasat kau kan. Jangan tunggang mengadu. Tapi satu je lah yang kita nak cakap kepada semua pengundi Sabah atau di mana-mana saja. Ya, mungkin anda diulurkan 100-200 oleh mana-mana pihak tertentu. Ya, mungkin anda diulurkan dengan bantuan makanan ke, dengan kain persalinan ke apa-apa ke, supaya anda undi mereka. Ya, betul. Saya nak tanya anda satu soalan yang anda tak perlu jawab. Adakah harga diri anda semurah RM100-200, semurah sepasang persalinan, atau semurah sekampik beras? Yang membolehkan anda ini sign ataupun undi orang-orang yang bagi anda benda itu macam tu. Atau lebih tepat lagi, adakah masa depan tempat anda, kawasan anda, parlimen anda, negeri anda, bahkan negara kita ini, adakah maruah untuk masa depan kita ini bernilai dia cuma RM100-200? Saya faham ada setengah-setengah orang dia susah. Betul. Dan bila dapat 100 tu rasa besar gila. Kita faham 100 itu mungkin kecil bagi setengah orang, tapi besar bagi seorang yang lain. Betul. Tetapi ada benda yang lebih besar berbanding dengan RM100 itu yang korang tak boleh tukar ganti. Iaitulah keyakinan you betapa I nak pilih pemimpin yang berintegriti, tidak ada kes rasuah, parti dia pun tak ada kes rasuah, memang terbukti bersih sekian lama, dan boleh mentadbir, tak ada masalah insya-Allah. So patutnya you kena ambil itu sebagai pertimbangan. Jangan dah hulu sikit dah pening kepala, hulu sikit dah pusing dan sebagainya kan. So inilah masalah kita bila benda itu berlaku. Okay, Ikhman, contohlah seorang calon tu lah hulu dan dia menang pilihan raya. Ada tak keberkatan kat situ? Tak ada. Bila tak ada keberkatan, apa jadi negara? Hancur. Itu je ke? Punah. Itu point dia. Ini saya tak cerita pasal agama Islam je lah. Kita cerita semua agama, sebab Sabah tu macam-macam kan. Ya, betul. Mana agama pun, mana kepercayaan pun, pastinya mereka tak bagi rasuah. Betul. Saya tak pernah dengar lagi mana-mana agama yang menggalakkan rasuah. Kan betul. Tak kira apa pun, Hindu ke, Sikh ke, apa-apa ke, Kristian ke, kan tak ada. Rasuah itu merosakkan. Itu rasuah lah tu. Bagi RM100 dekat, oh ni bagi RM1. Dia bagi satu macam ni, undi lah undi pangkat saya tahu. Rasuah lah tu. Bagi duit tu, belum tentu kita akan buat betul. Tapi bila dia berhulur macam tu, dengan menyuruh kita undi dia, tu rasuah lah tu masalahnya. So for all those people out there, are you really think that our future is only at the value of what, 100-200 ringgit?
or a value of what? A set of rice, or maybe a pair of clothes or something. No, our future is far more better than that. Orang bagi duit tak apa, ambil makan, tak ada masalah, silakan. Kalau takut was-was orang Islam, takut duit itu haram, sedekah kat masjid. Tu je. Kan? Ataupun beli benda yang tak boleh makan. Kan? Belilah minyak kereta ke apa-apa kan? Contohnya. Okey, baik. Seterusnya, Papa Beri, kita nak pergi kepada isu-isu semasa. Sebab semua isu-isu semasa ni melibatkan apa yang mereka cakap dulu, sekarang ni mereka pula yang buat, adalah pemain naturalisasi. Memang saya buat video tu pun memang tengah top-top, canak-canak naik. Mungkin boleh ceritakan sedikit tak? Sebab saya pun nak faham juga isu ni macam mana, kenapa dia boleh jadi, dan sampai sekarang kita tak tahu siapakah yang di sebalik isu ni yang sebenarnya. Okey. Baik. Sebelum itu saya ada satu soalan yang saya rasa kira saya perlu jawab jugalah. Sebab ada orang bertanya, kenapa kaki tangan kerajaan bila nampak benda kerosakan macam ni berlaku, kenapa mereka tak bersuara? Anda kena faham satu benda. Kaki tangan awam, mereka terikat dengan aku janji. Aku janji untuk memberikan kesetiaan kepada kerajaan. Mereka mungkin tak perlu pun undi parti kerajaan. Undi adalah rahsia. But selagi mereka itu kaki tangan kerajaan, mereka tidak boleh terikat dengan tata tertib, tidak boleh mengkritik dasar kerajaan dan sebagainya. Sebab itulah kita perhatikan kaki tangan kerajaan ini banyak prinsip. Kan? Dan saya saya dengan Iqbal banyak jumpa dah kaki tangan kerajaan yang menyapa, even polis pun. Ya, betul. Kan? Yang berkata memang terima kasih lah. Banyak ucap terima kasih dekat kami, dekat saya terutamanya. Terima kasih lah Papa Beri Suara untuk kami yang tak mampu nak bersuara. Jadi tolong jangan marah kaki tangan kerajaan. Mereka ini terikat dengan aku janji. Mereka tak boleh sewenang-wenangnya macam saya. Saya tak ada berjanji dengan siapa. Aku kerja sendiri. Iqman pun kerja sendiri. Bahkan betul. Iqman kerja dengan PAS pun tak masalah. Kan? Nak kutuk pun lantak pi lah kan? Tapi tak ada hal. Alright. So menjawab soalan Iqman. Isu pemain naturalisasi ini, kalau kita nak perhatikan, dia kena berbalik pada tanggal Allah Selamat Januari 2025. Okey. Setepatnya 16 Januari 2025 menerusi satu hantaran yang telah dikeluarkan oleh Johor Southern Tigers yang memetik kenyataan oleh Yang Mulia Tunku Ismail Ibrahim, iaitu TMJ, yang menyatakan pada ketika itu mereka telah mengenal pasti beberapa orang pemain naturalisasi kebangsaan, di mana benda itu menjadi sebahagian daripada revolusi Harimau Melaya. Alright. Revolusi itu termasuklah pelantikan Rob Friend sebagai CEO dan sebagainya lah kan. Peter Chandlowski sebagai head coach. So memang masa itu tersusun lah. Cuma pada ketika mula-mula kita nampak pemain-pemain naturalisasi macam Facundo Sarces lah kan. Kita nampak Hidalgo semua tu. Saya rasa macam pelik juga. Okay. Sebab apa pelik? Kita tak pernah dijajah oleh Sepanyol. Okay. Kalaulah pemain naturalisasi itu ialah pemain dekat England sebagai contohnya kan, atau dekat Scotland atau dekat Ireland, logiklah juga. Sebab mungkin dulu tok nenek diorang merupakan orang yang datang ke sini sebagai penjajah, mungkin berkahwin dengan tempatan, atau mungkin dia memang ada bini dia bawa datang sini, tengok bini dia tu melahirkan anak dekat sini. Ada surat beranak daripada Malaya punya hospital time tu kan, maksud Malaya kan. So itu logik lah. Contoh macam Indonesia, mereka ada je pemain-pemain yang boleh jadi naturalisasi dari Belanda. Sebagai contohnya kan, mungkin mereka bukan naturalisasi lah, tapi sebagai contohnya macam Giovanni Van Bronckhorst, bekas back kiri Barcelona dan juga Belanda. Dia orang Ambon. Kan? Dia lahir kat Ambon. Ataupun contoh Robin van Persie, dia ada keturunannya yang lahir dekat Maluku. Jadi diorang ini logik lah, sebab Belanda menjajah Indonesia lama. Sejak perjanjian Pangkor 1824. Jadi itu masa itu kita pecah. British ambil tanah Melayu. Belanda ambil Indonesia. Masa itu panggil Kesultanan Nusantara lah kan. Alright. Selalu kalau pemain-pemain naturalisasi kita ni kan datang dari England. Contoh Sean Maloney. Sean Maloney bekas pemain Scotland. Sekarang dah jadi juara tua kan. Tapi dia lahir tak salah dia lahir kat Miri. So logik lah. Atau macam Bendengan, dia memang orang Australia, tapi dia punya parent ada lahir dekat Miri, dekat bukan Miri, dia dekat KL. Macam Johnny Estal, dia
ada parent lahir kat Sarawak contohnya kan. So logik lah juga. Tapi bila kau letak nama Spanyol, Facundo Sarces lah dengan Hidalgo-nya dengan apa nama lupalah kan. Tengok-tengok lahir dekat Kuching, lahir dekat ni. Aku dah pelik kat boleh macam betul kan. Kau dapat pakai beranak kat sini macam mana cerita? Dan datuk nenek dia orang pula tu kan. Tu kita kata kalau kita dijajah Spanyol, logik lah. Tapi kita tak ada dijajah Spanyol. Okey. So bila benda tu berlaku, isu terbesar sekarang pasal ini ialah siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam menguruskan documentation pembayaran ini. Itu persoalan dia. Itu yang FIFA bengang. Sekarang FAM bagi kenyataan, bagi appeal, dia kata okay fine, memang kita buat salah. FAM cakap macam tu. Okay, kita buat salah. Cuma itu lebih kepada technical error, administrative error. Kesilapan pentadbiran. FIFA kata belum hotak kau apa tu kesilapan pentadbiran. Ini nampak sangat kau temper. Siap ada blanco. Lepas tu eja Kuching pun salah. Kan? Kita interview seorang-seorang pemain, boleh kita bercakap dalam bahasa Melayu. Seorang-seorang tak gerti. Jangan cerita bercakap, menulis pun tak apa-apa. Kan? Tapi Saifuddin Nasution kata mereka telah melepasi ujian asas bahasa Melayu. Itu yang pelik tu. Dia menipu. Tuan-tuan, mencarut dalam bahasa Melayu tidak melayakan anda untuk cakap Melayu. Sebab biasanya kalau orang putih ke mana-mana ke dalam Malaysia, benda pertama kita akan ajar berkata mencarut. Betul tak? Betul. Iman kalau belajar kerja pun dia ajar mencarut dulu. Kan? Aku belajar Cina dulu. Ini saya lah orang tak ajar aku kata elok, dia ajar aku apa? Lancau. Perkataan itu jangan dia ajar dulu. So, itu tak diiktiraf Tapi, sekarang Saifuddin Nasution dia beritahu dua benda besar. Nombor satunya ialah okey, mereka melepasi kelayakan asas untuk menjadi warga negara. Mereka boleh jadi bahasa Melayu. Okey. Nombor duanya, tidak ada berlaku sebarang penipuan dokumen. Saifuddin kata. Polis pun kata pada 16 Oktober 2025. Polis tidak menyiasat kes ini dari segi sejenayah daripada angle jenayah. Polis tak nampak angle jenayah. Dia tak siasat dari angle jenayah. Betul. Tapi FIFA kata apa dalam kenyataan dia 2-3 hari lepas? 5 hari lepas. Dia kata apa? FIFA mendapati ada unsur jenayah. So dia akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia, Spanyol, Argentina, Allah SWT lagi negara Belanda lagi satu lupa, untuk siasat benda ini. Minta semua siasat. So sekarang ni isu utama yang FIFA cakap nombor satunya ialah berkenaan dengan who is the culprit. FAM gagal menamakan culprit itu. There must be someone. Dan FIFA tak impress bila FAM sekadar okay fine, kita dah pecat Pondok Azman Rahman. Kita dah pecat Don Azman, kita punya SU kita dah pecat sebab okay, he will take accountability. FIFA tanya, kau pecat dia atas dasar apa? Sebab apa? What is the purpose of you sacking him? Kan? Adakah dia yang menipukan dalang? FAM tak jawab pula. Kan? So FIFA kata tak puas hati dengan apa yang kau buat. And then apa lagi? FIFA tak puas hati bila FAM macam seolah-olah macam beranggapan benda kecil. Oh, ini cuma kesilapan administratif. Dia tak nampak serius benda ni. Benda serius tau. Saya cover benda ini dari awal. Okey, walaupun orang kata apa-apa benda kostik politik lah, konteks sepak bola kan. Benda ini sebenarnya jenayah. Dari awal lagi, video pertama saya buat, saya cakap ini merupakan satu perbuatan jenayah. Perbuatan memasukkan dokumen ialah satu jenayah. Betul. Jenayah yang sangat besar sebab pemasukan dokumen. Dan bila Saifuddin kata mereka ini berikan kenegaraan kerana mereka ini, itu tidak menjawab soalan whether betul atau tidak dokumen surat kelahiran datuk nenek diorang ini telah ditemper. Kan? So, bagi menjawab soalan Ikhman, yang utama sekarang ini berkenaan isu ini tuan-tuan dan puan, ialah semua pihak sekarang ini kena angkat tangan dan akui kesilapan serta cuba untuk iron out. Betul. Siapa yang punya dalang semua ni? KDN terlibat, KBS terlibat, FAM jangan ceritalah. Semua terlibat sekarang ini. Tapi kata Hanayo, kita serahkan pada KDN sebab itu bidang kuasa dia orang, bukan kuasa kita orang. Masa menang semua claim. Masa menang engkau boleh kuat melompat Nana. Masa dulu Bahaya Melayu menang, kau boleh kuat melompat dengan Hamidin dulu. Ingat lagi kan? Tengok Binyam Hamidin datang tengah-tengah. Ada gambar kan? So masa menang semua nak claim. Dia boleh si berjaya. Bila je macam ni semua nak lepas tangan. Tak boleh macam tu. So
the most important thing is right now mesti ada orang yang bertanggungjawab. Mesti ada individu. Even FIFA sebut 2 ejen yang terlibat. Ejen yang terlibat tu Nicola apa dengan Fropo dengan Leswa ni, dua-dua macam satu macam orang Cina. Dengan pemain pun macam kena tipu dia kata. Okey, pemain tu satu. Okey, ni pemain. Pemain kata mereka ni tipu satu hal. Dalam laporan FIFA perkara 250 kan dia ada banyak, ada yang bertiga surat. Perkara 250 dia kata apa, FIFA mendapati diorang telah membuat satu, dia careless yang tak boleh diterima. Maknanya diorang ni memang merupakan yang sangat-sangat cuai dan juga sangat tak ambil tahu, dan benda itu merosakkan. Dia tak boleh terima langsung. Sebagai contoh, Iqman busuk-busuk pun tahu tak Datuk Nenek lahir ke mana? Tahu kan? Tahu kan? Apatah lagi kalau Iqman katalah ada family yang lahir dekat luar negara. Lagilah kita tahu sebab rare kan. Lagi aku ada. Aku dulu pakcik aku seorang lahir dekat Liverpool. Mesti tahu kan? Betul. Sebab rare. Takkanlah benda atuk nenek tu bukannya moyang. Ya betul. Mestilah atuk nenek lahir dekat Malaysia. Of course lah kau tahu. Betul. Saya dah lama tak jumpa atuk saya kan. Saya pun tak kenal. Kalau kau tak kenal, kau tak tahu, takkan mak kau tak tahu. Okey, mak aku dah meninggal, takkan makcik kau tak ada, pakcik kau tak ada. Tanyalah, bukan tak boleh. Sebab tu dia kata FIFA, dia kata tak terima. This is a very kata apa, unacceptable carelessness. Betul. Satu kecuali yang tak diterima. So mungkin pemain-pemain tu mungkin mereka ditipu, mungkin mereka dibayar, mungkin mereka apa, wallahualam kita tak tahu kan. Sebab tak ada siapa pun dengan akal yang cerdas setuju untuk merisikokan everything untuk bermain untuk Harimau Melaya. Betul. Kan, dalam kes inilah kan, melainkan kalau itu orang Malaysia. So mungkin mereka dibayar, kita tak tahu kan. Dan saya difahamkan untuk proses menaturalisasikan seorang player, kos dia dekat dalam 250,000 kot. Oh ya Allah, seorang player. Itu semua duit rakyat Malaysia lah tu. Itu saya difahamkan lah. Saya ada terbaca satu artikel, Harish Diol aku tulis kos untuk mewujudkan satu pemain naturalisasi, iaitu proses documentation dia, pendaftaran dia, and then kemudian untuk proses menjadikan dia sebagai naturalized player and what not kan, nak cari heritage dia and what not semua, makan belanja lebih kurang 250,000 seorang. Kalau 7 player berapa? Dan belum cerita lagi yang player-player tu tengah contemplate nak sama FM. Kena bayar saman pula kan, tengah contemplate lah. Tapi anda kata kalau mereka sama FM pun, anda kata kalau mereka pun terbukti culprit, mereka sendiri pun tak nak check kan, salah kau juga. Zaman saman tu tak bagaimana lah. Kau nak saman orang sebab merosakkan masa depan kau kenapa tak check? Kan? Patut dia yang check. Nak pula Sarces main Alaves kan, Liga Spanyol dekat Primera. So engkau antara pemain Division 1 Spanyol kot. Benua masa depan kau besar sekarang ni, kenapa kau tak boleh check? Check lah kan. Orang bagi peluang check, kau tak nak check. Ini kiranya kalau dia tengok ni, tolong dengar lah. Aku nak cakap Sepanyol tak kerti kan. But then that's your problem, that's your fault as well. Because right now, okay fine, you can slander FAM all you want, but the thing is, of course FAM is at fault. That is the most important thing. And maybe some other person, some other parties are also at fault in this. Betul. But at the same time, you are not scot-free. You must also take responsibility, because it is your duty to check and double check whether it is true or not. You are, maybe your grandfather or your grandmother born in Malaysia, born in Malay settlement or Malay, Peninsula Malaya, and whatever lah. At that time, of course, we are not calling our country Malaysia. At that time, we are calling as Malaya, or maybe the Federation of Malaya. Right. So anything can do lah at the time. But it is all up to you actually, because right now you are having the responsibility to double check your ancestry lah. Okay, even I know my ancestry. I know I'm half Chinese. Because of what? Because yalah, benda ni is innegligible lah. Tak boleh diabaikan sebenarnya. Ya, betul. Okey, baik. Kita pun dah sampai ke penghujung, Papa Barry. Kita nak penutup lah. Banyak sangat isu-isu semasa yang kita kupas yang melibatkan kerajaan Madani yang meludah ke langit, insyaAllah. So, sebagai pengakhirnya, mungkin Papa Barry ada nak sampaikan kepada mereka secara sebelum langsung. nak hari ni, ada satu benda yang saya nak betul-betul kena share lah. Sekarang ni berkenaan dengan perjanjian ART.
Okey. Lupa. Perjanjian ART ni adalah satu benda yang sangat besar sebenarnya, dan of course berdasarkan kepada apa yang Zafrul sebut dalam podcast Kelas Sejak baru-baru Ya, ni. betul. Dia in a way memperakui apa yang kami semua sebut. Saya tak nak saya cakap saya sebutlah kan. Walaupun saya antara yang paling kuat lantang cerita pasal ni. But then dia seolah memperakui apa yang kami semua sebut selama ini betul. Nombor satunya, saya dan rakan-rakan Isham Jalil, Tasriat Harun and what not, kami sebut perjanjian ini lopsided, berat sebelah. Mula-mula dia kata, oh tak berat sebelah, kita masing-masing ada keuntungan. Tengok-tengok Zafrul mengaku, yes, perjanjian berat sebelah. Okay. And then kemudiannya, kita cakap perjanjian ini menggugat kedaulatan. Sama juga Zafrul kata, mana ada menggugat kedaulatan. Kan? Mana ada perjanjian ini mengacau kedaulatan kita. Kedaulatan kita masih lagi terpelihara. Dan kami bangkitkan, Rafizi, saya, Isham Jalil membangkitkan. Kenapa perkara 511 Kemboja ada perkataan tanpa menjejaskan kedaulatan Kemboja, tapi kita tak ada. Kenapa? Oh, Zafrul kata kerana Kemboja ini negara yang lebih mundur daripada kita. So dia dapat benda tu lebih lah daripada Amerika Syarikat. Which is benda itu bangang. Jawapan paling bangang pernah aku jumpa. Apa kaitan mengenai dengan Kemboja negara mundur ke tak mundur ke dengan kedaulatan? Patut diorang lagi lepas tu diorang lagi bongok. Mundur kan? Bila mundur dia dikaitkan dengan tak bijak. Betul tak? Tapi orang Kemboja bijak. Nampak lagi bijak dari kita. Kan? So kita bangkitkan benda tu. And then Zafrul pusing lagi. Dia kata apa pada ketika itu? Dia kata ibaratnya macam ada seorang perempuan cantik. Ali kata, wah cantiknya perempuan itu. Abu pula dia tak sebut perempuan cantik, tetapi Abu sebut, wanita ini rambutnya ikal mayang, pipi bakpoh dilayang. Maknanya takkan cantik, tapi ayat dia tu menggambarkan perempuan cantik. So itulah maksudnya, kalau dalam agreement ART kita ni, kita tak sebut pun nak jaga kedaulatan, tapi ayat-ayat itu menjurus untuk menjaga kedaulatan. Saya dah cakap, orang bodoh mana yang cakap macam tu? Sebab dalam agreement, kalau benda tak tulis, tak ada. Tak ada, betul. Benda kena written, benda kena tertulis, kena ada di-immortalizekan so that kita rujuk dekat mahkamah. Mahkamah tanya, okay fine, Cik Faiz, you kata dalam agreement ini ada klausa yang kata you akan dibayar. Mana? Oh, dia kata sedikit imbuhan akan diberikan. Imbuhan apa? Imbuhan kereta pun ya. Kan? Imbuhan dari bentuk perempuan pun ya, contoh kan. Betul. Imbuhan bagi cokodok pun ya. Dan imbuhan tu berapa? Dia tak sebut. Anak papa saya sebut. Kan? Perjanjian ini penting. Macam Coach Syariman nak kutuk Ustaz Lee. Dia kata perjanjian penting kerana perjanjian ini membolehkan kita menurunkan tarif daripada 25% ke 9%. Yes. Saya cakap, mana pergi benda itu dalam perjanjian itu? Ada tak sebut dalam perjanjian itu yang US confirm akan bagi kita 19? Tak ada tulis pun. Tak ada tulis. 19 tu janji mula US je. Kan? Tapi itulah, Zafrul akhirnya selepas tanya dekat kau sekejap, dia kata memang kita tengah explore kebarangkalian untuk pindah perjanjian ini, especially bab kedaulatan. So, kami betul lagi. Okay, kami betul lagi. So, nak ceritanya sekarang ini tuan-tuan sekalian. Perjanjian ini sebenarnya tak perlu pun. Ya Allah. Perjanjian ini sebenarnya ialah satu leverage yang US pegang untuk menguatkan dia punya pengaruh dekat rantau Asia ini sebenarnya. Kita kena faham satu benda dia. Perjanjian ini is not about economics. Perjanjian ini ialah untuk perluasan kuasa geopolitik menggunakan ekonomi. So, US tahu kebanyakan negara kat dunia ini, terutamanya kat rantau Asia Tenggara, berdagang dengan US. So, apa Trump buat? Bila dia jadi presiden, first thing yang dia buat ialah dia naikkan tarif ke semua negara, kecuali negara-negara rakan. Israel, Singapura and what not lah. Okay. So, bila benda itu berlaku, kita berkicau lah. Oh, sudah mampus dah. Kalau kita punya tarif sampai 40%, macam mana produk kita masuk, bla 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 kan. So, Trump tahu dia ada Trump card itu. Nama pun Trump, dia ada Trump card itu. Kan? So, dia gunakan benda itu. And we must, dan bak kata Trump sebelum datang ke Malaysia, they will all kiss my ass. Dalam dia punya ex tau, dia cakap macam tu. Ya, betul. They will all kiss my ass. Semua itu akan cuma untuk aku. Maksudnya, aku akan datang, aku ada kuasa, aku pegang ekonomi, orang memang nak tak nak kena ikut cakap aku. So, dia buka perjanjian tu. Ini satu benda yang saya nak kutuk gila-gila Datuk Seri Anwar. Sepatutnya anda sebagai kepengurusian ASEAN, you are Asian Chairman, ASEAN bukan Asian, you are ASEAN Chairman, you must make sure that United States
hold the agreement or discussion with ASEAN and bloc. Kau kena pastikan yang US berunding, negotiate dengan ASEAN secara en bloc, bukan satu negara ASEAN. Kita kecil. Kita lemah. So kalau kita pergi sorang-sorang ada US, mampuslah kita kena bully. Itu yang Ramsi bengang gila babi. Itu je pun, itu yang Susilo Bambang pun bengang. Apa kejadahnya kan? Presiden China Xi Jinping cerita lah. So sekarang ini patutnya kita berunding en bloc dengan US. Sebab sekarang ini US nak masuk untuk berdagang. Of course dia berdagang kita sekian lama, dan kita pun berdagang mereka juga. Dan kita masing-masing ada interest. So kita ada Singapura yang merupakan negara sekutu US. Kita ada Filipina yang ada pengkalan tentera US. So boleh gunakan kuasa mereka ini, pengaruh mereka terhadap US terhadap benda ni, untuk dapatkan manis lah leverage untuk dia ni. Tak, you boleh benarkan negara-negara ASEAN ini untuk berunding secara solo dengan US yang bapak besar tu. Mampuslah. Ibaratnya Ustaz Imran gangster paling besar dekat Gombak ni. Kan? Saya, Iqman, and then lepas tu Muiz ke apa semua, kami ni kecil-kecil je, tak ada pengaruh, tak ada apa. Memang kalau jumpa dengan Ustaz Imran kena pijak terus kan. So kalau saya seorang-seorang hadap Ustaz Imran berunding, mampuslah kena pijak. Ya, betul. Tapi kalau saya, Iqman, Muiz dan juga Sufi contohnya ramai-ramai datang, kan, ramai-ramai datang serentak jumpa Ustaz Imran. Ustaz Imran, kita nak discuss, nak negotiate. Walaupun Ustaz Imran tu bapak pailang, tapi tengok ramai-ramai datang tu jumpa dia pun goyang juga dia. Itu patut dilakukan. Bukan kau benarkan benda tu. Bila kau buat perjanjian itu seorang-seorang, lama sikit masa ni aku marah ni. Bila kau buat perjanjian itu seorang-seorang, ini yang jadi kita asyik kita je kena bagi komitmen. Dalam 59 komitmen, 57 komitmen yang ada dalam perjanjian itu, 10 je US punya komitmen. Itu pun United States May. Ya, betul. United States May. May tau. May tu maksudnya bukan bulan May. May tu maksudnya ialah boleh. Maknanya dia boleh buat, dia boleh tak buat. Sebab tak ada paksaan. But then, bila sampai ke Malaysia Shell atau Shawl. Zaman aku dengan Ustaz Imran belajar dulu Shawl. Okay, sebab kita guna British sama. Malaysia Shawl, Malaysia Shell. Shell atau Shawl dalam perjanjian maksudnya hendak. Mestilah, bukan akan. Hendaklah, mestilah, wajib buat. Sebagai contoh 511 tadi. Kalau US kata dia nak impose dia punya sanction dekat mana negara pihak ketiga, dia akan notify kita. Dan kita kena adopt, shall adopt, kena ikut apa dia buat. Ataupun kalau kita tak mampu, kita kena buat apa-apa saja measurement yang kita boleh buat, yang kesannya setara dengan apa dia buat. Okey. Kena buat immediately. Kalau tak boleh, or agree to a timeline that has been acceptable by both parties. Ataupun kalau tak boleh buat semuanya immediate, buat dalam satu tempoh masa yang dipersetujui oleh kedua pihak ini. Kalaulah kita kata, US, kau nak minta aku sanction China, aku ni mana boleh sanction China, kita China melambat-lambat ke Malaysia ni, mampus lah aku kan, bagi aku setahun. US kata, oh no, I don't want 1 year, 6 months, take it or leave it. Dan kalau US nampak kita macam tak ada komitmen untuk ikut apa dah perjanjian ini, which is ikut cakap dia, matilah kita. Kenalah kita sanction dan macam kan. So berbalik pada isu, ini sebenarnya alat US untuk menguatkan pengaruh dia dekat rantau Asia Tenggara. Rantau Asia Tenggara is the biggest region tau sebenarnya dekat rantau ini. Sebab kita hold perdagangan dunia dan kita in titik pertemuan antara China dengan dunia luar. Kita titik pertemuan tau. Siapa kuasai rantau Asia Tenggara, dia akan kuasai Asia. So itu je. Dan kita sebiji jatuh perangkap dia masalahnya kan. Dan itu yang saya rasa macam saya tak boleh brain bila masih lagi ada orang nak bertahankan perjanjian ini. Sebab perjanjian ini kau bacalah celah mana pun. Saya hafal perjanjian tu dari 1.1 sampai 7.5. Aku hafal pun tu. 7.6 dia punya index. Dia punya glossary lah panggilan glossary. Tak ada satu pun benda dalam perjanjian itu yang menguntungkan kita sebenarnya. Cuma sekarang saya nampak Zafrul Iqman, Tengku Zafrul, dia banyak main tentang segi ekonomi. Ya, betul. Kan? Tapi masalah ni in economical wise pun, contohlah kita dapat tax exemption untuk 1,700 barang. Okey?
Tapi atas berdasar apa? Kita kena keluarkan lebih kurang 1 triliun ringgit untuk macam-macam benda ke US. Komitmen kita. Kita kena beli kepada bank, beli semiconductor, kita kena melabur, dan macam-macam lagi lah. Okay? US tak ada tahu komitmen sama kat kita. Dalam perjanjian itu dia tak tulis pun US akan letak berapa duit kat kita. Tak ada. Kita je kena letak duit kat dia. Nampak? US ada tak bagi komitmen dalam surat tu? Dia kata, oh, kita ada komitmen, kita akan beli minyak sawit Malaysia setiap tahun 3,000 tan. Tak ada. Kalau ada, sedap lah aku kan. Dia cuma kata 1,700 berangan tax free. Itu je pun. Berapa nilai dia? Kata Bloomberg paling kuat $1 bilion pun. Kita bagi ke US berapa? 240 bilion. Kau kira lah berapa persen kita rugi. So, nak menutup ceritanya dan juga untuk merangkumkan apa yang saya dan Iqbal ceritakan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya macam ni lah. Inilah akibat dia bila saat tu kita dahulu, kita sembang pumpang-pumpang macam kita sangat hebat dalam mentadbir. Kalau saya yang jadi kerajaan gini. Hari ini ringgit jatuh, kenapa? Kerana hang tak jaga negeri ini. Kan? So, kerana itulah kata pepatah, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. So, bila engkau captivate rakyat dengan segala apa yang kau janjikan, dengan segala apa yang orang nampak kau the savior. Orang nampak anak Ibrahim ini, Iqman, sebagai Messiah, sebagai savior, sebagai orang dewa sakti kayangan yang akan tiba-tiba saja dengan satu hayunan tongkat, bam, Malaysia akan jadi negara bermakmur. Kan? Tetapi selepas 3 tahun, insya-Allah hari 21 lagi 3 hari ulang tahun ketiga kerajaan Madani ini. Sebab Anwar Ibrahim kan angkat sumpah pada 24 bulan. So, lagi 3 hari ulang tahun ketiga kerajaan Madani. Sekarang ini, apa yang kita dibanggakan Madani? Tak ada. Tak ada apa yang dibanggakan pun. Papa Berry, bukan ke Q3 tu kita mencatatkan peningkatan? Ya, peningkatan. Tetapi peningkatan macam mana? Contoh, bulan lepas kau dapat 10 sen je, bulan ni kau dapat RM1. Kan? Beza. Mana yang peningkatan 100%. Hui, lain macam. Padahal dulu, kau setakat dapat RM7-8 tu relax je. Betul. Kan? Tapi sekarang, kau dapat RM1 pun dah bangga dah. Oh, peningkatan 100% banding dengan suku kedua. Contoh. Padahal suku kedua tu main bangang gila. Kan? Ibaratnya macam contohnya kau main bola, masa perlawanan sebelum tu kena belasan 14-0. Perlawanan kedua kau seri satu sama. Oh, ini kejayaan kita. Akhirnya kita jual seri. Pada sebelum tu belasan pun. So, nak ceritanya sekarang ini, Anwar Ibrahim ada masa paling maksima 2 tahun sebagai pemimpin negara kita ini. Stop talking. Less politicking. Do something. Dan juga kita nak minta supaya berhentilah daripada sembang kencang, sembang parpu dan sebagainya. Masanya untuk deliver. Sebab sekarang ini you cuma sembang, you cuma cakap. Ya, betul. Contoh, oh kita nak membasmi sakau dan rasuah. Dan kenapa tak ambil tindakan terhadap Syamsul Iskandar Makin? Sebenarnya. Kenapa? Yelah, sekarang ni bak kata Tommy Thomas. Pernah Tommy Thomas kurang kenyataan ini, Anwar Ibrahim is acting like he is the jury, the judge and the executioner. Betul. Menjadi juri, hakim dan juga pelaksana hukum. Seolah-olah segala-gala benda tu dia sebut. Macam contohnya kan, berkenaan dengan siasatan. Dia mendahului SPRM kata, oh video itu tidak memadai. And then berkenaan dengan isu Syamsul Iskandar, dia pula kata, oh tak perlu kerana kita tengok konteks. Pasal pemain polisi FM sama juga, oh kita tak akan menahan siapa-siapa, kita akan arahkan siasatan menyeluruh. Tu yang orang macam, apa hal kau masalahnya kan? Tu dah pernah juga cakap tak semua bikin. Dulu kau marah bila kerajaan bagi arahan ke SPRM. Sekarang engkau buat exactly the same. So kepada Anwar, kan, saya tahu saya tak nasihatkan anda. Cumanya tolong lihat betul-betul apa yang anda buat. Berpadanan atau berlawanan dengan sekian apa yang anda janjikan selama ini. Dan kepada para penyokong Anwar Ibrahim, saya tahu ramai dekat luar sana lagi. Walaupun tak sampai mana, tapi ada jugalah kan. Tolong keluar kejap daripada ketaksuban anda. Tolong berhenti kejap taksub terhadap Anwar. Perhatikan betul-betul, betul ke benda ni?
Saya tak minta anda percaya saya, cakap saya. Saya tak pernah minta anda untuk jadikan video-video saya sebagai rujukan nombor satu, tak. Tapi kalau adalah benda saya sebut, tolong cek benda itu logik atau tidak, betul atau tidak. Cek, tak apa, tak ada masalah, silakan. Double check, triple check. Oh, Papa Barry ni macam ngarut je kan. Okay, cek betul tak boleh cakap tu. More often than not, saya betul. Saya jarang salah. Jadi saya minta supaya anda lihat betul-betul dan buat perbandingan anda. Lihatlah betul ke Anwar ini benar-benar pemimpin yang kita harapkan ataupun bagaimana. Cuma kita salah satu je lah. Ya, betul. Mereka ini bukan sekadar menyokong Anwar kenapa, tapi menyokong Anwar sebab malu. Kau dulu aku kutuk PAS sebagai dadak, sekarang bapak dah sokong Anwar. Kan? Belum cerita yang berbayar. Belum cerita yang bergaji. Tu je. Tapi itulah, apa-apa pun terima kasih kepada Dewan Pemuda PAS Gombak, terima kasih Ikhman, terima kasih Ibrahim kerana sudi memanggil walaupun agak last minute juga dan keadaan saya memang sibuk nak pindah rumah dan sebagainya. Daripada ke mana? Banting ke mana? Dari Banting pergi ke Puncak Alam, balik ke Puncak Alam lah saya kan, sebab mudah nak pergi ke Kuala Lumpur. Betul. Sebab banyak event kat Kuala Lumpur. Banyak event kat Kuala Lumpur dengan podcast dia, dengan macam-macam lagi lah. Jadi saya dah balik ke Puncak Alam. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Dan insyaAllah lepas ni banyaklah program-program yang berkaitan dengan media dan sebagainya yang sudah hadiri lah. Contohnya macam kita ada liputan apa-apa, betul. mudah untuk turun lah contoh kiranya. Tapi apa-apa pun kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf atas segala salah silap. Yang baik itu dah Ta'ala, kurang cantik itu kelemahan di sesi sebagai manusia. Dan harapannya kalau ada tersinggung dengan kata-kata saya, kita minta maaf lah. Tak sengaja sebagainya lah kan. Biasalah kadang-kadang kita cakap live. Saya live lah macam Pemuda PAS, dia kawasan saya dia buat rekaman kan. So apa-apa pun yang paling penting sekali, jalan pasti ada, mesti ada cara. Jangan jadi taksub. Ketaksuban membodohkan. Jangan jadi bodoh. Bye-bye. Baik, terima kasih kepada Papa Barry kita kerana sudi berkongsi, mengupas, membincangkan tentang tajuk yang kita berikan, Madani, kerajaan yang meludah ke langit. Pada malam ini pelbagai isu, banyak perkara-perkara yang kita telah dengar kupasan daripada Papa Barry sini. Saya rasa beliau yang berpengalaman untuk menggali-gali isu yang ada daripada tarikhnya, daripada isunya, berkongsi dengan kita semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi podcast yang akan datang. Terima kasih kepada Papa Barry kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita semua pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang, podcast yang akan datang dengan tajuk yang lebih sensasi, lebih fresh dan melibatkan isu-isu semasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.